Lauk hari ni ayam masak lemak cili api. Simple je guys, sangat mudah. Tapi kita buat versi Negeri Sembilan. Apa bezanya? Ada bezanya. Bezanya tak banyak pun guys. Tapi korang kena cubalah sekali seumur hidup kan. Sebab sedap sebab dia bahan organik. Flavor natural orang cakap. Mula-mula korang perlukan cili padi dan cili padi kampung. And then korang perlukan kunyit hidup. Kena ada kunyit hidup baru jadi guys. Lepas tu korang masukkan dalam batu lesung. Korang tumbuk lah kan. Sampai dia dapat tekstur macam ni. Kalau korang nak pakai blender pun boleh. Tak ada masalah. And then korang panaskan pan, masukkan ayam. Ayam ni kita nak keluarkan air dia dahulu. Bagi dia ada rich flavor gitu kan. And then korang masukkan serai dan juga bahan-bahan yang telah ditumbuk. Korang gaul sebati bagi dia mesra dengan ayam tu. Kemudian korang boleh masuk santan cair. And then korang dernihkan perlahan-lahan sampai ayam sedikit masak. Kemudian korang boleh masukkan santan pekat. Didihkan perlahan-lahan. Nanti kan santan tu pecah pula kan. Lepas tu korang masukkan asam keping dan bahan perasa. Tak kisahlah nak letak chicken stock pun boleh. Tapi aku pakai garam je. Dah cukup sedap dah. And then bila dah renyah sedap macam ni. Sedap. Korang boleh hidangkan lah. Sangat simple guys. Tak percaya korang kena cuba. Selamat mencuba. Beza dia tak ada bawang guys. Tak ada bawang. Okay guys, ayam.